Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni raya kedua. Raya kedua hari Ahad. Kita nak potong tak tahu ni pokok cempedak ke nangka. Tunggu berbuah dululah. Rasanya pokok nangka ni cempedak kot. Tak pastilah. Daun je. Yang tu tak pasti itu pokok nangka ke cempedak. Yang ni cempedak ni nangka kot. Tapi saya suka kalau nangka. Cempedak buat goreng suka juga, tapi lebih suka nangka. Ni. Lepas ada pruning sikit di situ. Dia keluar lah. Ni mungkin sebulan kot. Ni sebulan. Sebulan dia punya. So kita nak bersihkan sikit lah. Hari tu pun dah macam nak, semalam pun tengok macam nak buat sarang kan. Yang ni je, ni macam ni kan. Ni confirm lah kena buang. Confirm ni kena buang. Tempat ni ada pak, ini yang dia baru. Jangan risau lah. Buang ni lah. Tapi saya sambil saya buang, saya risau juga kan. Saya risau yang lalat tu pergi sini pula kan, dia rosakkan ni pula. Tapi biasanya macam tu lah. Macam ni kan. Ni dah lah satu tangkai ni. Satu tangkai ni kan. Ni macam pelik pula. Dia ada dua kan. Patutnya satu je kan. Tak tahu nak. Tapi kita ambil yang ni lah. Kita ambil yang besar kot. Walaupun yang besar ni nampak dah macam dah rosak kan. Tapi sebab dia besar. Nanti mungkin tak tahulah. Saya tak ada saya tak tahu pasal nangka cempedak ni. Saya tahu pasal durian je. Tapi kemungkinan besar dia boleh mungkin dia boleh boleh pulih balik lah. Boleh pulih balik. Ini kemungkinan lah. Kalau yang ni tak pulih, kita ambil yang ni lah. Yang ni ada lagi tangkai sama. Kita nak satu je. Satu tangkai ni satu je. Yang ni lah sayang nak buang ni kan. Tapi apa boleh buat, kita kena pilih satu je. Tengok. Kalau yang ni bentuk je dah lain macam sikit dah kan. Ni. Bentuk je kurang cantik lah nampak ni. Jadi lekuk-lekuk kan. Tak tahu dia memang macam tu ke apa. Kalau macam ni pak dia cantik, bentuk je cantik. Kalau tak buang ni nanti dia masalah kat sini lah, lebam kat sini kan. Serangga serang. Supaya dia boleh ni, nutrien dia boleh fokus kat sini kan. Sekarang ni nutrien dia terbagi kepada dua. Walaupun pokok ni rimbun, saya fikir dia akan membekalkan nutrien yang cukup lah. Tapi kita ikutlah kan. Itu SOP komersial. SOP komersial dia satu dah ni satu je. Kalau tak sebab dia yang ni tak boleh dia akan tampung. Kalau nangka mungkin dia akan tampung 10 kg kan buah dia. Kalau cempedak dia mungkin kurang sikit lah 5 kg ke kan. Tapi yang pastinya lebih berat daripada durian kan. Durian pun satu tangkai tu, satu ni satu kan. Kalau durian. So tak apalah. Yang ni dia first time berbuah ni, first time. Ni pokok ni tak tahu 4 tahun ke, 3 tahun ke, 5 tahun ke. Saya rasa kurang daripada 5 tahun lah. 3 tahun ke 4 tahun kan. Ni pun saya tak pruning habis. Hari tu saya pruning yang bawah-bawah ni je. Pak banyak saya tak pruning lagi. Saya baru nampakkan ni je kan. Lepas tu dia keluar bunga kan. Letak baju buah.
Ada baca sifatan siam pun saya letak. So saya tak payah sayang lah. Sekarang ni dah besar ni pun rasa sayang nak buang. Rasa sayang nak buang. Apatah lagi nanti dia boleh besar kan. Kalau tak, dua-dua tak dapat, daripada dua-dua tak dapat, baik buang satu lah. Buang satu. Kita buang ni lah. Kita buang ni. Supaya Bismillahirrahmanirrahim. Nampak ni. Bentuk dia pun tak cantik kan. Nampak ni. Bentuk dia macam ni. Yang ni bentuk cantik sikit. Lagipun yang ni besar kan. Yang ni keluar dulu daripada yang ni. Nampak? Tak apalah. Yang ni tak tahu boleh letak bawah ke nak kena bakar ke kan. Tak tahu. Tak sini dulu. Dah besar dah ni. Umur mungkin hampir sebulan ke apa kan. Hampir sebulan. Kalau durian dia akan ambil masa 5-6 bulan untuk jadi buah kan. Yang ni jadi buah lah. Jadi apa ni? Dia jadi buah masak lah kan. Yang ni tak tahu berapa ambil masa. Mungkin sama kot. Ataupun lebih cepat. Sebab dia cepat besar ni. Mungkin 3 bulan kot. Saya tak tahu. Angka dengan cepat saya tak tahu. Tapi saya ada tengok. Disebabkan pokok ni buah, saya ada tengok lah video dia kan. Memang dia pilih. Dalam komersial dia memang dia pilih. Yang ni tak apa. Kita nak satu tangkai ni satu je. Satu tangkai satu. Macam ni kan nampak. Nampak ni. Ni ulat ni nampak. Ulat. Sebab saya pun ada sembuh racun juga kan. Racun. Lebihan pokok durian tu. Saya racun juga. Kalau boleh kita bunuh dah. Dah hilang dah. Kat mana dia tadi? Kita bunuh je. Kalau boleh kita bunuh je. Tu macam ulat. Ni ulat ni. Nampak? Kita dah bunuh kan. Dia macam ulat lah yang hitam tu. Dia akan menyebabkan hitam. Rasanya ulat ni lah yang akan menyebabkan hitam. Alamak, tak cukup jari nak fokus lah. Dah jatuh dah. Tapi saya dah pendekkan je dah. Okey, kita fokus lah. Okay, sekarang ni kan. Yang ni besar pak. Kita nak kasih dia cantik lagi. Walaupun dia satu dahan yang sama. Dahan yang sama dia ni tak apa kan. Tak apa. Dahan yang sama. Jangan dia satu tangkai ni ada dua. Macam ni kan. Kita jangan tamak lah kan. Orang kan ada peribahasa orang tamak selalu rugi kan. Macam ni lah. Kita tak boleh tamak. Nampak dia kena sini lah. Kalau boleh kita potong. Jangan. Tak tahulah yang ni bagus untuk dia ke tak. Biarlah kan lah. Orang tamak selalu rugi. So kat sini bila dia antara dua ni kan. Kalau durian macam tu. Kalau durian ni dia antara dua ni. Dia akan kat sini akan busuk. Ada serangga kan. Penyakit kulat ke apa kan. Tengok ni. Kita akan potong ni. Contoh kita akan potong ni kan. Nanti dua ni akan besar juga. Dia akan bercantum kat dua ni. Bila dua ni bercantum saya rasa tak apalah kot. Saya rasa lah. Dua ni dia akan besar-besar kan. Dia akan besar-besar kan. Dia akan cantum juga dua ni. Tapi saya rasa tak apa. Mungkin masa tu dah sarung kan. Tak tahu sekarang ni kena sarung ke apa kan. Sebaiknya sarung lah kan. So kita nak potong yang ni. Potong yang ni. Yang empat. Kerana kalau yang ni rosak. Akan datang kalau dia fokuskan ni besarkan ni. Kita akan ni lah kan. Yang ni pun tengok. Yang ni pun cantik ni buah ni. Masih cantik lagi. Macam ada ulat. Kalau ulat kita penyekkan dia. Saya pakai towel je ni kan. Tak pakai baju nak mandi sebenarnya. Okey. Pak, dia cantum sini kan. Yang ni bila ni makin besar dia akan cantum juga ni. Yang ni pun saya ada sebelum ni saya ada potong juga ni. Saya ada potong juga. Saya rasa saya kena nak buang lah daun-daun ni. Tak apalah. Kalau dia semak sangat saya buang. Kalau dia semak sangat saya buang daun ni. Kita tak nak semak sangat. Nanti dia pak sebelum ni dia dah macam burung nak bersarang .
Dia ni ada ranting-ranting ni kat sini je. Burung nak berserang. Tak apalah. Kan. Sekarang ni dah okey balik. Okey lah. Saya rasa macam nak buang daun ni. Tapi biarlah. Kalau durian saya akan buang daun. Nampak ni. Mungkin daun ni akan function, dia akan tutup lah. Tutup ni. Nampak yang ni pun dah kena serang dia punya ulat tu. Tapi tak apalah. Nampak. Sebelum ni yang ni pun ada. Nampak. Ni saya dah potong. Ni. Ni saya dah potong. Dia akan fokus besar. Satu dahan ni dia akan fokus ni. Yang ni kita tak payahlah. Tak payah. Yang ni pun dah nampak. Dia dah air bisa dah keluar ni. Air bisa ni. Yang ni tangkai sama yang ni. Yang besar ni. Nampak. Sama tangkai. Cuma dia ni tangkai dia ni. Tapi kita buang lah. Kita buang. Dua. Walaupun ada ni. Kan. Dia tangkai dia berkembar. Nampak. Tangkai dia berkembar. Nanti bila nanti besar, dia akan ganggu juga. Tak tahu nak buang sini ke apa. Macam mana? Macam mana? Buang yang ni lah. Yang confirm yang ni. Kita buang yang confirm dulu. Yang dia dah berair. Air bisa pak. Air bisa. Dia dah air bisa. Ini kita tengok dulu. Nanti macam mana. Yang saya perasan yang ni. Dia ni macam dia bunga dia macam ni. Dia keluar macam ni kan. Bunga kecil macam ni kan. Ni mungkin umur 1 minggu ke berapa minggu ni. Tak tahulah. Kan. Nanti dia keluar macam ni. Saya perasan lah. Ini kena potong ni. Lupa nanti. Baik saya potong sekarang. Cakap-cakap nanti lupa ni. Saya potong sekarang. Okay. Kita nak air dia. Air dia keluar belah sini. Kalau saya potong sini. Dia akan air dia ke sini. Macam kena tadi. Macam kena buah ni tadi. Apa kata kita air dia pergi belah sini kan. Kalau sini kena. Sini okey sini. Lepas tu serongkan sikit kan. Supaya air dia tak kena kan. Tengok dia. Kena tak? Ni okey ni. Cantik. Ni cantik. Tapi baik potong sekarang lah. Nampak? Dia tak kena. Dia tak kena air putih tu. Nampak? Dia tak kena. Tapi potong sekarang lah. Tak tahulah bila kurang buah kan. Dia akan serang yang ada ni pula. Tapi kemungkinan dari segi makanan lah. Mungkin dari segi makanan. Kalau makanan dia cukup untuk resisten. Mesti dia ada sistem imun dia sendiri kan. Dia akan resisten. Dia akan tentang penyakit tu kan. Dia akan tentang penyakit tu. Secara semua jadi. So kalau banyak buah, dia akan keluar banyak makanan. Mungkin dia tak cukup untuk, saya rasa lah, dia tak cukup untuk ni pokok abah. Saya buang buah. Tak apa lah. Ni pun saya belajar. Okey macam ni. Macam ni kan. Apa pun kita kena buang jugalah. Tengok ni. Pak, ni tak kena. Towel saya terbuka pula. Saya pakai towel ni. Allahuakbar. Okey. Sekarang ni yang ni lah macam ni. Tak apalah nanti lama-lama dia akan, saya rasa ni buah cempedak ni. Cempedak. Saya suka cat nangka. Ke nangka ni? Tak tahulah. Ni macam ada, dia dah macam ada tebuk-tebuk ulat kan. Tapi tak apalah. Tak apa, biarkan. Harap dia ada imun ni sendirilah. Okey, yang ni. Macam ni. Yang ni dah besar kan. Cantik tak buah? Mula kita tengok yang besar ni cantik tak? Perlu tak ganti? Kalau macam ni kan. Kena tak? Maknanya dalam ni dah ada ulat. Tapi tak apa. Kalau kita sembuh racun pun okey lagi kan. Dia akan kemungkinan dia akan mati lah. Tak tahulah kan. Saya rasa nak potong ni. Sebab kalau potong yang ni, dia akan lama-lama kelamaan dia akan serang ni pula kan. Tak apalah, potong ni lah. Yang ni pun bentuk dia kurang baik sikit lah.
Kita potong ni. Yang ni kita standby. Kita buat standby. Yang ni kita buat standby. Akan datang bila dia dah bercantum kan. Dia dah bercantum. Kalau yang ni dah teruk sangat dia kena serang kan. Tak nampak. Kasih cahaya sikit. Kalau yang ni dia dah teruk sangat kena serang. Kita ada standby yang ni. Tengok nanti macam mana. Maknanya yang ni boleh potong lah. Sebab dia dah bercantum lah pak. Cantum. Dia rapat. Kita nak kasih getah je kat tempat lain nampak. Dia akan turun getah kat ujung. So dia tak kena. Pas sebelah tak kena. Ni susu getah banyak susu dia. Okey. Lain pula, tengok lain pula. Ini. Ni tak apa, kita tengok minggu depan macam mana. Tak apa, yang ni pokok satu je. Kita boleh tengok setiap minggu. Kalau tengok setiap hari pun boleh. Tapi kalau tengok setiap hari, kalau dia tak nampak sangat dia punya ni perbezaan dia. Ni kena bersih-bersihkan sikit lah. Burung buat ni, dia nak buat sarang pak. Semut. Bila ada tersembunyi ni semut. Pak. Dia tak nak tu. Semut melekat kat tangan pula. Tu semut. Tak apa lah. Ini potong lah ni. Kasih dia jangan. Ni potong lah ni. Potong lah. Potong. Tangkai je ni. Apa ini pun dia kata-kata ke atas. Pun dia akan jadi tak jadi. Potong je lah. Kasih dia. Alamak kena pula. Tak apalah. Dia punya bentuk je kurang baik lah. Dia ada bentuk kurang baik sikit. Tak baik. Dia akan fokus yang ni. Fokus yang ni nanti dia ke bawah lah ni. Lama. Yang ni tangkai yang lain pula. Okey. Kita nak tak sama macam ni. Satu tangkai satu je. Kalau nak buat spare part apa spare kat ujung nanti dia keluar lagi kat ujung tu kan. Okey yang ni satu okey cantik. Yang ni pun tak besar baru nak keluar. Yang ni okey cantik. Ni kena potong. Salah satu. Dia kena. Kalau saya tengok kat YouTube dia susun balik supaya dia tak nampak ni lah. Nampak serabut kan. Okey yang ni buah ni nanti lama-lama dia akan turun lah ni. Saya fokus satu dulu. Satu tangkai satu buah saja. Ni boleh ni. Ni boleh. Biarkan dulu ni nak kena potong. Sebab yang ni. Ni minggu depan kot. Rasa minggu depan. Sebab yang ni tangkai sama. Sebelum ni saya ada potong sini pak. Hitam ni. Hitam ni saya nak potong. Tu. Hitam tu. Saya tinggalkan ni. Sekarang dia tumbuh backup pula. Tunggu yang ni besar. Tunggu yang ni besar lagi. Yang ni tunggu dia besar lagi. Kalau dia bercantum nanti baru potong lah. Yang penting salah satu je lah. Salah satu. Ni satu pak. Yang ni tumbuh backup dia. Tunggu cantum. Dia tak cantum lagi. Tak urgent lah. Yang punya towel kita buka lah. Sekejap lah. Sekejap. Pause sekejap. Pause. Okey, kembali lagi. Okey, yang ni pak je ulat ni. Ulat ni yang bawa bisa kan. Sangga. Dia sangga. Tak tahu apa dia usap kan. Yang ni pun jadi dua. Tengoklah. Tengok. Macam ni dah rosak. Tak jadi ni dia dah rosak ni. Apa kata kita potong tangkai ni biar dia keluar yang ni. Biar yang ni yang akan datang. Yang ni pun dah rosak. Macam mana? Potong ni pun boleh. Potong ni lah. Dah, dia akan fokus dua ni.
Nanti kita akan pilih tangkai mana satu. Kan. Yang ni tak ada pilihan. Tunggu dia minggu depan dia akan rosak lagi. Kita tunggu ni lah. Yang ni boleh lah kita potong tangkai-tangkai ni. Kita potong. Kemungkinan dia akan keluar lagi bunga ke kan. Mana tahu. Buah ni mungkin kambing boleh makan kot. Saya cuba try bagi kambing. Makan tak? Kalau daun dia makan. Daun dia makan. Pak ini sebelum ni. Dia keluar lagi atas tu Pak. Atas keluar lagi. Ini baru kuning bawah. Kalau kuning sampai atas. Sampai ke atas je ni keluar ni. Ni pun ada ni lah, macam ulat pengurat batang. Tu nampak tu. Daun kering tu. Pengurat batang kot. Nampak dia getah. Nampak tak cantik lah. Tak apa. Kadang-kadang biasalah manusia buat silap kan. Kita perbaiki lah kan. Ni apa ni? Dia tak boleh nak. Noha dah panggil dah. Okey, itu sajalah. Itu sajalah. Minggu depan kita tengok lagi macam mana nampak. Ni tak cantik ni. Minggu depan lah. Tunggu dia punya backup keluar. Kita bela backup dia. Ni bentuk tak cantik ni. Kecil tak cantik. Kita boleh buang. Tidak besar-besar sayang. Nampak. Besar-besar ni pun dah sayang sebenarnya. Tak apa. Nanti kalau besar lagi sayang. Tak apa. Ni first time berbunga kan. Kita tengok ni. Pak. Yang tu nak kena potong tu. Ini pak. Potong tu. Nanti besar ni. Lepas tu. Oh yang tu ada sarang burung pula kan. Ni macam tu lah. Kalau rimbun-rimbun ni sarang burung. Buat ni. Okey itu sajalah. Okey. Selamat Hari Raya maaf zahir dan batin. Kita jumpa lagi yang ni yang paling besar. Ambil video sini. Okay. Ni kasih tak nampak. Pak. Baru nampak. Kasih nampak dah. Potong dia. Kalau terlindung sangat pun tak boleh juga kan. Serangga ni serangga buat. Nanti nak sembuh-sembuh serangga susah. Kasih nampak lah. Kasih nampak. Kasih nampak. Kalau nak daun, pokok ni banyak daun. Pak. Okey. Selamat Hari Raya maaf zahir batin. Okey, bye-bye. Gambar sikit. Okey. Ada bunga durian dah mekar. Sekali dengan ada lebah. Ada. Sekali dengan lebah ada. Lebah. Gambar ni. Lebah. Bunga durian. Terima kasih. Aku suka di sini. Bunga durian. Sudah mekar, duri hitam. Bunga duri hitam sudah mekar. Ada tu. Ada ejen pendembunga tu. Apa? Alhamdulillah. Pis nu habis. Pis nu habis. Okey, pis. Nak balik dah. Jom balik, jom.
banyak lebah. Okay, ada dua tiga lebah di sini. Jom. Noah nak balik dah. Ni. Tu lebah. Okey. Noha. Kejap abang nak tengok bunga durian ni. Tok cat. Atuk tu. Tok. Alhamdulillah dah bunga. Sekejap lah. Duduk situ, duduk. Peace, Noah, peace. Duduk situ. Ha, duduk situ. Peace. Cepat. Situ. Naik. Noah, naik. Okey, Noah. 1, 2, 3. Peace. Noah. Duduk situ. Ha, sini. Depan ni. Ha. Okey, Noah. Sini. Noah, sini. Peace, Noah. Peace. Okey. Peace. Wah. Noah pandai. Tiga kali.